Dah mula fikir nak cari harta yang mudah untuk wariskan kepada anak-anak? Video ni khas untuk tuan-puan, boleh siap-siap untuk rujukan akan datang. Patutlah lagi ramai pilih beli emas daripada beli tanah. Tanah walaupun luasnya sama, tapi dekat tempat yang berbeza, harganya tak sama. Itu belum tengok lagi sama ada tanah tu subur ke tidak. Kalau emas pula, contoh macam 1 kilogram emas. Nilainya sama dengan 1 kilogram emas, tak kisah beli waktu bila. Untuk yang nak jadikan emas sebagai harta yang mudah diwariskan kepada anak-anak, kalau nak dibandingkan tanah yang tidak diusahakan, tanah kosong dan emas, emas lebih baik. Boleh bagi sama rata, adil, nilainya pun sama. Dan yang paling penting, emas ni lagi mudah nak dijual kalau nak dibandingkan dengan tanah. Bukan senang nak cari pembeli tanah. Kalau ada yang nak beli pun ambil masa proses ni untuk nak jual. Di Public Gold bukan saja mudah untuk jual emas, tapi juga mudah untuk beli. Bagi tuan-puan yang ada bajet besar, boleh beli emas secara bayaran penuh. Bagi yang ada bajet bawah RM1,000, boleh menabung emas serendah RM100 melalui akaun emas Gap Gold Accumulation Program. Boleh wariskan anak-anak dengan emas fizikal Public Gold daripada sekecil-kecil emas sehinggalah sebesar-besar emas. Nak saya bantu tuan-puan untuk mulakan simpanan emas hari ini, saya ialah Dealer Aktif Public Gold dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Boleh klik link bio, saya bantu tuan-puan sebaiknya, insya-Allah.